Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia telah mengemas kini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini hanya melibatkan kawasan perairan Phuket dan Selat Melaka Utara dan dijangka akan berkuat kuasa sehingga 19 Jun nanti. Oleh itu, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan di kawasan pedalaman Negeri Sembilan dan juga di Timur Johor. Namun demikian, keadaan hujan ini kami jangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dan ribut petir kini hanya dilihat sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan di bahagian pedalaman di negeri Sabah. Namun demikian, keadaan ini juga masih sama kami jangkakan akan beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia kami menjangkakan hujan dan ribut petir tidak akan berlaku di mana-mana kawasan di Semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca yang baik ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, keadaan sama juga kami jangkakan akan berlaku di kedua-dua negeri ini di mana tiada hujan. Juga akan berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Manakala keadaan cuaca disebabkan keadaan cuaca di rantau negara kita menjadi lebih kering dan kurang hujan, kami menasihati agar rakyat Malaysia untuk perbanyakkan minum air serta mengelakkan untuk melakukan pembakaran terbuka. Baiklah, saya Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.